Kompilasi fakta Baraju terbaru. Nombor 1. Bobo Boy Blizzard mempunyai topi yang unik yang merupakan sejenis winter cap berbulu yang mempunyai penutup telinga. Ini merupakan topi ketiga untuk Bobo Boy yang unik. Sebelum ini, Bobo Boy Sopan mempunyai topi berupa tanjak. Manakala Bobo Boy Beliong mempunyai topi yang mana tebengnya bergerigi dan tidak lurus. Selain daripada tiga ini, kesemua topi Bobo Boy yang lain hampir sama bentuknya, cuma berbeza daripada segi warna dan corak sahaja. Nombor 2. Kedua-dua transformasi tahap ketiga terbaru iaitu Bobo Boy Nova dan Blizzard. Masing-masing mempunyai senjata elemental yang boleh melakukan pelbagai transformasi yang unik. Dua buah cakra Nova milik Bobo Boy Nova yang berpusing-pusing bukan sahaja boleh dipegang dan dilempar, malah boleh bergabung menjadi Nova Wheel sebagai kenderaan beroda yang juga boleh terbang. Manakala Bobo Boy Blizzard pula dilihat memegang dua senjata, satu sebagai pemukul dan satu lagi sebagai meriam. Walaupun boleh digunakan secara berasingan, keduanya boleh digabungkan sebagai Blizzuka demi melakukan tembakan pembeku. Dan seperti Bobo Boy Nova, Bobo Boy Blizzard pun boleh menggunakan meriamnya itu sebagai kenderaan untuk terbang di udara seperti roket misail. Yang paling menarik, kedua-dua senjata Bobo Boy Nova dan Blizzard ini boleh bergabung menjadi spinner Baraju dengan putaran panas dan beku. Efeknya adalah sebuah tembakan berpusing-pusing dengan efek thermal shock, yang mana perbezaan ketara dalam suhu yang panas dan dingin mengakibatkan kerosakan yang teruk, sehingga besi kebal robot roket Pak Pato pun hancur musnah. Nombor 3. Bobo Boy Nova mempunyai rambut berwarna merah. Ini bukan kali pertama orang dalam keluarganya berambut sebegini, kerana bapanya, Amato, pernah juga mempunyai rambut berwarna merah sebagai Mat Tomato sewaktu rambutnya diubah oleh robot Barbarossa. Nombor 4. Episod terakhir Bobo Boy Baraju mempunyai secret ending selepas pengakhirannya yang mengejutkan. Dalam ending credits, kita dapat lihat kemusnahan teruk yang telah berlaku ke atas robot Pak Pato angkara perbuatan Bobo Boy Nova dan Blizzard. Kemudian kita lihat Puak Bara dan Salju bersama-sama menangkap Pak Pato, si penjahat yang menyebabkan kemusnahan dan perpecahan di planet Baraju selama ini. Kemudiannya, Bobo Boy yang keletihan dan kesedihan di atas perbuatannya yang lupa diri akibat transformasi tahap ketiga didatangi oleh sahabat-sahabatnya yang kelihatan gembira dan memahami perbuatan Bobo Boy itu bukan salah dirinya. Kemudian Bobo Boy disambut sebagai Wira dan dijulang-julang dan dilambung ke udara. Seterusnya, ketua-ketua puak iaitu Yanari dan Gardu nampaknya berbaik sesama mereka dan pengikut-pengikut mereka pun sama, menandakan berakhirnya sengketa antara dua puak ini dan bermulalah era persahabatan yang baru. Bobo Boy dan rakan-rakan seterusnya saling membantu Puak Bara dan Salju dalam mengemas dan membaiki kerosakan tempat tinggal mereka. Papa Zola dilihat bersama sisa bangkai kapal angkasa MYS Kebenaran yang terhempas dalam episod pertama. Sedihnya, spaceship yang banyak berjasa ini tak boleh dibaiki lagi dan hanya tinggal kenangan selepas dirosakkan oleh Pak Pato. Maka, hero-hero kita terpaksa meninggalkan planet Baraju menggunakan portal teleportasi Ochobot sambil dilambai oleh penduduk-penduduk Baraju, termasuk kaum batu api sekali. Destinasi seterusnya, planet Bumi. Bobo Boy kembali ke pangkuan Toaba dan memeluknya dengan erat. Nombor 5. Babak post-kredit selepas itu menunjukkan Papa Zola menceritakan kisah pengembaraannya kepada keluarganya sambil menggunakan foto album. Ini diikuti dengan pertanyaan Pipi Zola memandangkan Papa telah bersara daripada menjadi kapten di Tapops.
Apakah pekerjaan yang bakal dilakukannya selepas ini? Papa kelihatan optimis dan yakin bahawa pengalamannya sebagai kapten dalam Tapops menjamin kerjaya buat dirinya dalam bidang penerbangan. Akan tetapi, hidup tidak semudah itu dan nampaknya selepas itu, Papa bekerja sebagai penghantar makanan seperti rider Grab atau Gojek. Kita dapat tahu dalam video-video lain sebelum ini yang Papa Zola sememangnya struggle dalam pencarian rezeki dan nafkah buat keluarganya sehingga kesempitan wang malah terpaksa berpindah ke rumah buruk yang usang. Semua ini akan bersambung dalam Papa Zola The Movie. Malah, Bobo Boy dan Gopal yang kini terus sama berada di bumi akan menyertai pengembaraan ini juga. Nombor 6. Gopal telah menukarkan pelindung tanah di sekelilingnya menjadi besi. Ini merupakan pencapaian besar di mana dalam situasi getir ini, Gopal dapat mengatasi mental barriernya dan menggunakan kuasa manipulasi molekul selain untuk penukaran makanan. Gopal! Sebelum ini, kita hanya lihat dia menggunakan kuasanya dengan hebat sebegini sewaktu dia di Pukau Kata Ululu. Dan sewaktu dia mula-mula unlock kuasa tahap kedua dalam movie pertama, di mana dia bertukar menjadi getah dan berlian yang keras. Ijojo pun sewaktu dia merampas kuasa Gopal dahulu, dapat menggunakan kuasa manipulasi molekul ini secara betul, menjadikannya watak yang sangat berkuasa. Kalau diikutkan, jika Gopal pun betul-betul dapat menggunakan mindanya dengan betul, dia pasti akan menjadi adiwira terhebat dalam kalangan sahabat-sahabatnya. Nombor 7. Gopal jugalah yang berjaya menyelamatkan keadaan sebelum itu kerana tanpa dia, Bobo Boy tak akan dapat terlepas daripada penjara Pak Pato. Gopal berjaya menukar besi khas penjara tersebut menjadi biskut yang rapuh. Walaupun penukaran itu lambat disebabkan ciri-ciri khas logam tersebut. Kemudian, Gopal jugalah yang memastikan Bobo Boy dapat landing dengan selamat di atas tanah. Nombor 8. Maka di sini timbullah persoalan, logam apakah yang digunakan oleh Pak Pato untuk membina sel penjara tersebut? Besi khas tersebut mampu untuk menghalang superpower seseorang. Bobo Boy, Feng, Yaya dan Ying semuanya tak mampu menggunakan kuasa mereka sewaktu terperangkap. Logam khas ini mengingatkan kita akan Sea Stone daripada cerita One Piece yang boleh menghalang seseorang daripada menggunakan kuasa Devil Fruit. Bayangkan, jika daripada awal lagi mereka dapat mengurung retaka di sini, kesemua kuasa elemental tahap ketiganya terus menjadi langsung tak berguna.